Wah, ni nasi bajet siap ada sambal belacan RM6.50. Berbaloi tak baloi? Assalamualaikum Kak. Salam. Akak yang jual nasi bajet Ya, RM6.50 je betul, Kak betul. Dapat nasi, lauk. Lauk, sayur. Ya betul. Banyak juga lauk kat sini Kak. Ada Betul, berapa betul. lauk ni Kak? Dekat 10 lauk lah. 10 lauk. Dekat 10 lauk, 2 sayur, sambal belacan. 2 sayur. Oh, lauk boleh pilih, sayur pun boleh pilih. Lauk apa ada Kak? Ada sambal masak merah, ada masak hijau, keli balado hijau. Oh. Masak lemak. Ya betul. Kari daging pun ada. Ya, ada. Ni Kak ayam dengan ikan Ya, ke? semua satu set sama saja dengan harga okey. RM6.50. Kalau macam tu Kak, saya nak nasi, boleh. lauk ayam rendang Mm-mm. dengan sayur kangkung. Belacan nak ke? Nak? Boleh. Okey. Kalau nak nasi tambah boleh, kita akan tambah macam ni. Kita akan cas RM1 saja. Oh, ni sayur kangkung dia. Pekat juga kuah rendang Kak Boleh tahan. Oh, sebab sedap ni guys. Sambal belacan deh. Sambal belacan. Tambah dengan sambal belacan apa? Okay, nasi bajetnya dah siap, RM6.50. Oh, RM6.50 je Kak? Ya. Banyaknya Kak. Ni dia nasi bajet RM6.50. Korang boleh tengok, lauk dia bukan main penuh weh. Ni aku ambil lauk ayam rendang, sayur kangkung dengan ada sambal belacan dia pun banyak. Ni nasi tambah lagi RM1 dapat banyak lagi macam ni. So kita nak makan dia punya rendang, boleh tahan pekat weh kuah dia. Sedap weh. Masin dia cukup. Lepas tu kita makan dengan sayur dia. Ambil sekali dengan dia punya sambal belacan ni. Wah, ni nasi bajet siap ada sambal belacan RM6.50. Berbaloi tak baloi? Kau boleh kenyang dari pagi sampai malam. Kalau korang nak kuah lebih pun boleh minta. So kalau korang nak dapatkan nasi bajet RM6.50 banyak macam ni, boleh dapatkan dekat Jalan Lengkuas, Seksyen 16. Apa pun, jom kita.